Okey tuan, sekarang ni ramai sangat kena tipu buat jual beli kereta. Sangat ramai kena tipu dah, kena kencing. Ramai bang kena kencing kereta. Jadi saya nak tunjuk kat tuan-tuan macam mana orang kencing buat rebate kereta ni. Sebab apa kita tak tahu nak compare kan. Kita tak tahu nak compare. Jadi tuan bukanlah jual kereta. Jadi saya tunjuk kan. Ramai hari baru ni pun macam tu juga. Dia tahu rebate, jadi tak tahu macam mana buat kiraan. Konon accountant lah, cikgu mat lah macam-macam. Tapi tak erti nak compare. Saya akan beritahu tuan-tuan sebab saya ni background accounting. Jadi saya tahu bahawa ni. Okay, so saya ni kena tipu rebate kereta. Ni dia, kena tipu rebate kereta. Ramai sangat. Ni 14,000, 20,000. Rebate berapa ni? Dia sekarang ni rebate ni suka hati orang nak cakap. Sejak 14, okay, rebate saya 20, rebate saya 45. Suka hati nak claim. Jadi tuan tak tahu nak buat kiraan betul-betul. So macam mana nak compare? Kena tipu rebate kereta ni ramai. So dia tak tahu compare macam mana. Tersama kita ni tak tahu nak compare. So dia compare rebate sahaja. Padahal kalau tuan nak beli kereta, tuan kena compare rebate, loan amount, down payment, price dengan insurans. Ni amount dia ni mesti tally dengan kiraan. Takkan tak faham. Tapi tak faham tak apa, saya akan tunjuk. Rebate, loan amount, down payment, price dengan insurans, semua kena tally ni. Semua you kena compare. Dia tak boleh compare rebate je. You kena compare ni as a package. Nanti saya beritahu. Lepas tu ada pula rebate ni rupanya syarat plate-plate. Plate-plate syarat dia apa? Kena trade in lah. Lepas tu kena ada NCD lah, plate-plate je dia punya syarat dia. Itu kenalah. Ada ramai kena. Lepas tu tuan kena tahu tahun dibuat. Kadang-kadang rupanya rebate tinggi, rupanya tahun dibuat tahun lepas. Terkenalah. Tahun dibuat ni penting tuan kalau tuan nak tahu. Okey. So jangan lupa follow saya ni. Ni saya Ahmad Auto 0163333676 FB page ke, YouTube ke, ataupun TikTok ke, Ahmad Auto 2020 ni 0163333676. Okey, so sekarang ni saya tunjukkan macam mana kiraan yang dikatakan you need to compare rebate, loan amount, down payment, price dengan insurans. Ni semua elemen ni kena compare. Jangan compare rebate je. Kalau tak memang terkena sebab you tak tahu berapa harga. Dia ada formula dia. Saya tunjuk kat tuan. Saya tunjuk. Okey, contoh ni nampak ni. Ini contoh yang ketara S50 flagship. Dia kata rebate dia 12,000, rebate dia 14,000, rebate dia 16,000. Semua dia kencing. Memang sebut dia tu. Tapi dia tak berani buat kiraan secara detail. Pertama sekali nampak ni kat atas ni, nampak. Saya kata tahun ni buat ni S50 flagship 4 cylinder. Okey, 2026. Ini kita tahu tahun bila. Tak tahun lepas. Kalau tahun lepas kau terkena lah. Okey, so kita tahu ni tahun bila. Tahun bila dia buat. Yang tu keduanya price. Pricing dia berapa? Price berapa? Insurans dia berapa? Figure ni you kena tahu dua-dua ni. Kalau you tak tahu you kena kencing. Tu total dia berapa? Figure C, nampak C ni. You kena tahu total dia. Lepas tu rebate berapa? Rebate contohlah HQ ke, saya bagi ke, berapa petrol ni, total ni berapa? 7 tambah 3, 8, 2 macam 10, 11,000. 11,000 rebate. Dia kata dia 18. Tapi loan amount dia lagi tinggi, monthly dia lagi tinggi. Sebab tu you kena tengok ni harga ni tolak dengan berapa rebate. You kena tahu berapa total rebate dan harga dia. Ni figure ni, setiap satu figure you kena tahu, baru you boleh buat comparison. Okay, tolak ni total rebate ni, dapat harga dia setelah rebate. Lepas tu down payment dia berapa? Down payment you kena faham. Tiba-tiba rebate dia lagi tinggi, rupanya down payment lagi tinggi dia saya. Tu kiraan you kena kencing sebab ni kiraan ikut formula. Down payment dia berapa? Loan amount dia berapa? Dia kata rebate tempat lain bang 20,000 lah bang. Tapi pasal apa loan amount kau 110,000? Nampak? Dah kena kencing. Sebab tu you cakap down payment kena tahu, rebate kena tahu, harga A, B, C, D semua kena tahu figure dia. Okay, H kena tahu, on the road total, down payment berapa. Kena faham ni, kena tahu ni. Kalau tak kau compare rebate memang kau kena kencing. Loan amount dia berapa? 105,100. Ada tak? Rupanya loan amount dia 108,000. Kena kencing lah kau. Rupanya kau ingat rebate kau tinggi, belakang dia naikkan loan amount dia. Okey. Yang terakhir sekali you tengok sini, dah tahu semua ni figure ni kena tahu buat comparison. Model yang sama, tahun dibuat sama. You dah tahu buat comparison ni. You tengok monthly dia berapa. Kata rebate 20,000 tapi kenapa monthly dia 1,200 lagi tinggi dia saya. Kena kencing lah. Dia naikkan loan amount. Jadi figure-figure ni you kena tahu buat benda ni. Buat kiraan ni tahu. Sebab tu saya cakap harga ni semua kena tahu. Rebate, loan amount berapa, down payment berapa, on the road berapa, insurans dia berapa, lepas tu monthly payment berapa, baru you boleh buat comparison. Kalau setakat rebate ni bang, semua orang boleh tepek. Lepas tu kat TikTok, kenapa rebate dia 15,000, kenapa rebate 30,000, dah kau kena kencing. Kau kena tahu buat kiraan ni. Compare dengan saya punya ni contoh kiraan. So itu sebut sikit dari saya. Kalau malas belajar memang kena kencing. You tengok betul-betul. Simple je. You buat comparison satu persatu macam ni, macam mana saya buat. Barulah you compare mana bagi the best offer. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap membawa manfaat. Jangan lupa follow saya. Ni nombor handphone saya sini. Jangan lupa follow saya Ahmad Auto 2020. Baik. Assalamualaikum.